Inilah 3 watak utama untuk Sferaverse syarikat animasi Monster. Mereka adalah Bobo Boy, Mekamato dan Papa Zola. Kita didedahkan tentang kehidupan awal mereka dari zaman kanak-kanak, diikuti dengan pertemuan pertama mereka dengan Power Sfera. Ketiga-tiga watak ini mempunyai siri TV bermusim dan juga filem besar yang keluar di panggung wayang. Dan kesemua pengembaraan mereka bermula di bumi sebelum mereka kemudiannya berangkat ke angkasa lepas. Jom kita tengok satu persatu. Kita bermula dengan Bobo Boy yang sudah mempunyai banyak sekali musim siri animasi dan juga movie. Secara ringkasnya, cerita Bobo Boy adalah berkenaan Power Sfera Ochobot yang memberi kuasa kepada Bobo Boy dan rakan-rakannya. Dan kita ikuti cerita mereka daripada zaman kanak-kanak sehingga remaja kini. Cerita asalnya bermula di bumi di mana mereka berhadapan dengan Adudu dan alien-alien yang datang ke bumi. Tetapi kini mereka sudah mengembara ke angkasa lepas untuk mencari Power Sfera lain sambil menyingkap kisah lama tentang penguasa-penguasa elemen lama sebelum Bobo Boy. Kemudian kita beralih kepada cerita bapaknya pula, Mekamato. Mekamato setakat ini sudah mempunyai 1 movie serta 3 musim episod bersiri. Cerita Mekamato secara ringkasnya adalah berkenaan Power Sfera Mekabot yang bergabung dengan si budak Amato. Kemudian dia beserta rakan-rakannya terpaksa berhadapan dengan pelbagai jenis robot di bumi. Dan walaupun ceritanya bermula di bumi, kini Mekamato yang sudah dewasa juga telah terbang jauh ke angkasa lepas untuk misi Tapops yang rahsia. Dan sudah semestinya kita bakal mendapat crossover dengan Bobo Boy satu hari nanti. Kemudian kita beralih kepada Papa Zola pula. Watak ini mempunyai siri animasinya sendiri berjudul Papa Pipi dan juga movie berjudul Papa Zola The Movie. Dia bermula sebagai watak sampingan cerita Bobo Boy di bumi dan meneruskan pengembaraan bersama-sama tim Bobo Boy hingga ke angkasa lepas bersama kumpulan Tapops sebelum dia memilih untuk bersara dan kembali ke bumi. Kemudian, Papa diberikan siri TV-nya sendiri berkenaan kehidupannya bersama keluarga di bumi. Diikuti dengan movie tentang kehidupan silamnya sewaktu muda yang rupa-rupanya berkait dengan Power Sfera juga yang bernama Chimubot. Dalam video akan datang, kita sudah merancang untuk bercakap tentang cerita dan IP syarikat animasi Malaysia yang lain pula seperti Leskopak yang terkenal dengan Upin Ipin serta Wow Animation yang terkenal dengan Ejen Ali. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.